Assalamualaikum. InsyaAllah pada hari ini saya akan share cara mengisi kehadiran murid dalam sistem IDMI. Klik aplikasi. Kemudian cikgu akan dapat paparan seperti ini. Klik pada bahagian pengurusan murid. Paparan ini akan muncul. Pastikan cikgu berada pada modul murid. Cikgu boleh buat carian. Di bahagian tepi gambar cikgu ada anak panah kecil. Cikgu boleh klik dan klik pada modul murid. Di sini saya telah pun berada di modul murid. Seterusnya, cikgu klik pada bahagian pengurusan sahsiah dan klik pula bahagian pengurusan kehadiran. Kemudian, cikgu akan dapat paparan ini di mana cikgu boleh menanda kehadiran kelas cikgu. Cikgu boleh scroll nama murid dalam kelas cikgu dan boleh buat carian nama murid yang tidak hadir ataupun jika murid semua hadir, cikgu boleh tanda semua hadir. Jika ada murid yang tidak hadir, di sini saya bagi contoh. Okey, pastikan cikgu klik sebab. Okey, contohnya di sini cuti sakit dan pastikan cikgu klik di kedua-dua bahagian. Jika cikgu klik satu bahagian sahaja di bahagian sebab, mungkin cikgu tidak dapat kemaskini kehadiran kelas cikgu. Saya antik semula ya sebab semua murid hadir. Baik, sekarang kita boleh klik kemaskini. Okey, dan jika cikgu pasti dengan kehadiran murid kelas cikgu, cikgu boleh klik simpan dan sahkan. Jika tidak pasti, simpan sahaja. Klik simpan dan sahkan. Okey, dah berjaya. Klik okey. Dah selesai kehadiran untuk hari ini. Selamat mencuba semua. Semoga berjaya.